Cumanya fadilat solat isyraq tu yang dikatakan kalau siapa solat subuh berjemaah, duduk kat masjid berzikir sampai matahari naik, lepas tu solat isyraq, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah kan. Riwayat tu tidak sahih di sisi para ulama, pendapat yang saya pegang tak sahih, cuma tak salah untuk beramal dengannya dalam fadailul amal. Masa tak ada, kita ada 15 minit ni. Apa hukum kalau tertidur sengaja? Apa hukum kalau tertidur sehingga subuh tanpa solat isyak? Adakah solat isyak yang diqadakkan apabila waktu subuh itu diterima? Jika tidak, apa patut buat? Orang yang tertidur tak sengaja tinggal subuh, tak sengaja tinggal isyak, dia boleh qadak waktu subuh. Qadak segera, bila dia bangun dia qadak segera. Okey? Adapun bagi orang yang tinggal sengaja, khilaf itu telah ma'ruf, telah diketahui orang yang tinggal salat dengan sengaja ni perlu qada ataupun tidak. Majoriti mazhab, empat mazhab kata wajib qada kerana mereka kiaskan dengan orang yang tak sengaja. Adapun minoriti ulama seperti Ibn Taymiyah, seperti Al-Humaidi, seperti Al-Hasanul Basri, mereka mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja tidak perlu qada, tetapi hanya perlu untuk bertaubat dan memperbanyakkan salat-salat sunat yang lain. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana tak ada hadis yang jelas. Hadis yang jelas sebut orang yang tidur dan orang yang lupa saja boleh qada. Yang sengaja tak ada sebut. Majoriti ulama kata dah kalau tak berdosa pun kena qada, apatah lagi kalau sengaja yang berdosa ni lagilah kena qada. Yang kata tak kena qada, mereka kata qada ni rahmat. Qada ni ruang dan peluang Allah Ta'ala bagi untuk kita kampui balik benda yang kita dah terlepas kerana kita ada keuzuran, tertidur dan terlupa. Ni tinggal sengaja. Hang tak solat ke mat? Belum lagi lah rasa ada hobi nak solat, sampai habis waktu, maka dia sengaja. Maka bila hilang waktu tu, tak ada lagi dalil yang jelas menunjukkan ada waktu untuk dia qada. Ini pendapat minoriti. Saya cenderung pada pendapat minoriti tu, tapi saya tak menafikan majoriti ulama juga ada dalil. Dan saya pun teruk juga dihentam dalam masalah ni. Saya pun heran, bila saya sebut je kena hentam. Ramai lagi ustaz-ustaz lain sebut, tapi mereka ketawa dan gembira melihat saya kena. Boleh ke wanita berniat iktikaf dalam bilik solatnya? Tempat solat itu merupakan tempat wanita tu biasa ataupun lazim solat sebelum-sebelumnya? Ada sebahagian ulama yang mengatakan boleh orang perempuan ni iktikaf di rumah dia, tempat solat dia. Tetapi majoriti ulama, dan inilah pendapat yang sahih, iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Buktinya kerana isteri-isteri Nabi juga minta izin kepada Nabi untuk mereka beriktikaf. Okey? Solat maghrib di shopping mall, bilik solat ruangnya terhad, didapati penuh dengan jemaah. Bolehkah saya berdiri sebelah kanan imam sejajar untuk turut serta berjemaah? Saya berdiri seorang diri, jemaah lain di belakang. Baik. Bila kita salat berjemaah, syarat dia jangan makmum depan daripada imam. Itu syarat. Tak boleh makmum depan imam. Tapi kalau makmum berada di belakang imam, itu dianggap sebagai sunnah. Maksud kalau makmum ramai kan di belakang imam, sunnah. Tapi kalau tempat itu tak mengizinkan untuk kita berada di belakang, kalau ada orang belakang pun dah penuh, kita boleh untuk berdiri di sebelah kanan imam. Boleh, solat menjadi sah, tidak menjadi masalah. Terutama kalau tempat tak ada lah. Kalau tempat tak cukup. Kalau tempat cukup, kita solat di belakang imam bersama-sama dengan saf yang lain. Perbezaan solat isyraq dan solat duha. Bila nak buat solat isyraq dan bila nak buat solat duha. Solat ni, setelah kita solat subuh, tidak ada solat sunat. Okey? Tidak ada solat sunat, melainkan setelah matahari naik segalah. Kata para ulama, kadarnya, ulama moden hari ni dia kata kadarnya sekira-kira 15 minit ke 20 minit setelah matahari terbit. Setombak. Matahari naik sekadar tombak.
Maka bila dah naik sekadar tombak, bila kita salat pada waktu tu, salat itulah yang dipanggil salat isyraq, iaitu salat duha yang dilakukan di awal waktu. Salat isyraq ialah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Adapun salat duha, dia ni waktunya panjang. Bermula daripada matahari naik setombak sehinggalah sebelum daripada matahari tegak atas kepala kan. Bila tegak atas kepala tak boleh salat dah. Maka solat duha yang dikerjakan di awal waktu tu namanya isyraq. Adapun solat duha yang dikerjakan pada waktu matahari dah mula panas, dinamakan salat awabin berdasarkan hadis riwayat Muslim. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin ni bila tanah dah jadi panas. Maka itu namanya salat awabin. Ada sebagian ulama kata salat awabin ni lepas maghrib. Tapi hadisnya tidak sahih. Yang sahihnya salat awabin adalah salat duha yang dikerjakan pada waktu pasir dah panas dengan rembangnya matahari. Kedua-duanya ada fadilat. Tapi kalau orang salat duha pada waktu awabin pun ada fadilat, pada isyraq pun ada fadilat. Cumanya fadilat solat isyraq tu yang dikatakan kalau siapa solat subuh berjemaah, duduk kat masjid berzikir sampai matahari naik, lepas tu solat isyraq, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah kan. Riwayat tu tidak sahih di sisi para ulama. Pendapat yang saya pegang tak sahih, cuma tak salah untuk beramal dengannya dalam fadailul amal.